Tengah cari SUV baru yang nampak premium, smart tapi saiz dia ngam-ngam untuk small family? Ini dia, Jeku J5. Dengan harga jualan RM108,000, loan untuk 9 tahun dengan kadar interest 2.35%, bayaran bulanan dia bermula daripada RM1,200. Harga ni bakal buat ramai pesaing dia pening kepala dekat Malaysia. Nak tahu kenapa? Jom tengok sampai habis. Walaupun J5 ni saiz dia lebih kecil daripada J7, tapi dengan styling premium yang nampak macam mini Range Rover, Jeku J5 ni didatangkan dengan waterfall grille dengan bentuk badan boxy kotak-kotak, membuatkan kereta ni nampak mahal berbanding daripada harga sebenar. Kereta ni memakai enjin CVT 1.5 liter turbocharged 4 silinder, menghasilkan 147 horsepower dan 210 Nm of torque. Yang tak boleh dinafikan, enjin dia memang tak boleh lawan Proton S50 yang mempunyai torque dan power yang lagi tinggi. Jadi, kalau nak overtake kereta, memang lambat sikit. Yang buatkan kereta ni lain daripada competitors dia adalah Jeku J5 menggunakan multi-link rear suspension. Tak macam Proton S50 dan Honda HR-V yang masih pakai torsion beam, menjadikan pemanduan lebih stabil dan lebih comfort, especially bila jalan tak rata. Untuk bahagian dalam kereta ni, memang nampak sebiji macam Jeku J7 dengan skrin 13.2 inch besar menegak dekat tengah. Features pun komplit dengan wireless, Apple CarPlay dan Android Auto, ditambah dengan sistem kamera 540 darjah untuk membantu pemanduan anda. Plus, ada wireless charger 50 watt dengan aircon ventilation. This is to prevent phone daripada panas waktu charge. Bestnya lagi, dia ada karaoke function tau. Personally for me, design meter dia nampak simple tapi masih lagi nice. But window control dia masih lagi pakai design yang lama and no branded sound system control. Untuk kerusi depan dia bukan sahaja powered seat tapi lengkap dengan ventilated function. Jeku J5 ni juga didatangkan dengan features ISOFIX untuk keselamatan anak-anak. And tengok ni guys, ada the biggest panoramic moonroof, the biggest dalam kelas dia. Untuk bahagian safety dia pula not bad. Kereta ni didatangkan dengan ADAS 2.5. City driving rasa lebih mudah dengan adanya adaptive cruise control dan curve assist dapat membantu pemandu untuk kekal fokus atas jalan. For those family man yang sedang mencari kereta SUV boot besar, kereta ni memang sesuai untuk anda dengan power boot dan kapasiti 480 liter. Plus, lantai boot ni boleh di-adjust kedalaman untuk simpan barang yang tinggi. For those pet lover pun akan suka kereta ni sebab kerusi dia pakai TUV certified pet friendly materials. Jadi memang sesuai untuk yang bawa kucing atau puppy dalam kereta. Tak payah risau seat cala sebab seat dia scratch resistant. Jeku juga ada banyak aksesori untuk haiwan peliharaan. Harga rasmi untuk kereta ni RM108,000. Tapi bagi sesiapa yang booking from 5th to 15 March 2026 akan dapat special launch price bernilai RM6,000. Jadikan price after special launch package RM102,000. Dengan harga ni, anda dah boleh dapat kereta yang nampak premium, rasa solid dan teknologi yang lengkap. Kalau rasa berbaloi, boleh komen dekat bawah. Jumpa lagi next video.